bunyi serunai tu, mula-mula orang akan rasa sedih dan kemudian mereka akan tumbang satu demi satu lah. Cerita ni 30 tahun dulu, ada sepasang doktor ni. Ada sepasang doktor ni, dia cuba nak merawat orang. Dan memanglah selama-lama mereka dihantar oleh pihak kementerian ke kampung tu, memang mereka percaya apa yang penduduk tu cakap. Penduduk cakap antara pukul 6 serunai maut. Cerita sikit lah, bukan review lah. Kita cerita sikit lah. Sebab ada orang tanya, best ke buku serunai maut ni? Rasa nak tahu tak? Daripada satu ke satu nak rasa nak tahu tak? Jadinya, selama ni sepasang suami isteri ni, doktor dengan nurse lah, ditempatkan dekat atas pulau tu untuk